Kalaulah perang ni orang Islam tak menang, mungkin peta dunia akan lain hari ini. Bayangkan satu tentera kecil berdepan dengan empayar terbesar dunia. Semua orang kata mustahil. Tapi di Lembah Yamruk, sejarah jawab lain. Tahun 636, angin padang pasir kuat, debu naik tinggi. Di satu sisi, tentera Byzantine, ratusan ribu lengkap armor, bergema suara perang. Di sisi lain, tentera Islam cuma puluhan ribu. Penat, tapi hati mereka tetap solid. Di tengah medan berdiri seorang lelaki, Khalid ibn Al-Walid. Dia tak ada tentera paling ramai, tapi dia ada sesuatu yang Rom tak ada. Keberanian, clarity dan strategi yang gila tepat. Dia pecahkan barisan ikut sayap, rotate askar letih dan simpan cavalry elit untuk serangan terakhir. Semua bergerak macam satu mesin. Bila trumpet Rom berbunyi, mereka mara macam ombak. Tapi Khalid tunggu dan boom! Cavalry dia potong dari belakang. Angin kuat tiup pasir ke arah musuh. Barisan Byzantine pecah. Medan Yamruk jadi hening kecuali suara mereka yang bertempur. Untuk tidak, dalam 6 hari, tentera Islam menang. Bukan sebab jumlah, tapi sebab keberanian, disiplin dan strategi yang jenius. Dan sejak hari itu, pintu Syam terbuka dan peta dunia berubah selamanya. Inilah Yamruk, perang kecil yang menggoncangkan empayar besar. Nak dengar lagi cerita sirah-sirah menarik macam ni? Jom follow kami, MTQM.